boring, hambar, barbar. Menyesal saya untuk berhenti kerja. Kita ni burn out sebab tak ada kerja. Hi guys, Assalamualaikum. I'm Syara and welcome to my channel. Dah lama tak upload video dekat sini. So apa khabar hantar-hantar semua? Adakah sihat-sihat korang? Okay, sekarang kita dah bulan Mei. Dah 4 bulan kita melepasi tahun 2026. Macam mana so far tahun 2026 korang? Adakah mental health anda masih okey? Belum koyak lagi? Belum rabak lagi? Dengan kerja, dengan cacar marbanya kehidupan sekarang ini? All the best, okay? Don't give up. Keep it up, alright? So untuk video kali ni, it's not a work vlog, tapi lebih kepada Syara share macam mana kehidupan pekerjaan saya and weekend bersama family, yang family time gitu. Okay, kita mulakan dengan pekerjaan. Mungkin ada yang tak tahu yang Syara kerja office, clock in pukul 9, clock out pukul 6, drive pergi kerja 30 minit, balik kerja almost 1 hour plus. And ni adalah company ketiga yang I've been working. Saya boleh menggambarkan pekerjaan saya ni as boring, hambar, barbar. And ni adalah sneak peek about gambaran seketul Syara ketika dia sedang bekerja. Yes, macam korang tengok dalam video ni, Syara sangat ngantuk. Aku tengah tahan mengantuk sebabnya dekat dalam office memang tak ada orang langsung. Tak ada sesiapa yang boleh saya ajak berborak dan beramah mesra. Saya all alone in the office. Sampai tertidur-tidur aku. Tertidur dan juga termenung. Itu adalah dua benda yang Syara buat ketika saya sorang-sorang and sambil menunggu nak pukul 6. Sebab apa? Bila pukul 6 petang, saya dah boleh keluar. Magicnya adalah bila tepatnya jam itu menunjukkan pukul 6, rasa ngantuk, rasa boring, rasa termenung tu semua dah tak ada. Hilang begitu saja. Itu adalah magis ya. Ini adalah video throwback yang pertama. Stay tune untuk kejutan yang lain yang mendatang. Now kita back to the real video. Barbar. Sebab apa? No colleague, no work paid, no nothing. Selama Syara kerja dekat sini 1 tahun 8 bulan, there's no permanent staff korang. Hanyalah ada 3 intern yang dah bersilih ganti selama saya bekerja tu. Tapi kenapa Syara stay? Syara rasa sebab trap. Syara trap dalam comfort zone. Syara stuck dalam my own comfort zone. Sebab tak apalah, nanti nak botak kan. Tak payahlah cici, saya tak nak datang kafe tu. Making a big girl decision. I know I'm scared. I was so scared. Walaupun laughing tapi nervous. Sebab apa? Awal mula kerja, kita work from home almost 3 bulan. Dan baru kita pergi kerja dekat office. Dah biasa kerja sorang-sorang sampaikan Syara dah masuk nyaman or selesa dengan situasi tu. Dalam office hanyalah Syara seorang. Sometimes ada bos yang masuk, sometimes tak. Syara work seorang, Syara kerja seorang selama setahun. Jadinya, kalau Syara sorang-sorang dekat dalam office tu, boleh buat apa-apa je Syara nak. Syara boleh collect my 20k steps dalam office, jalan-jalan, nak berlari, nak berenang, semua boleh, okay? Membazir masa. Saya boleh melakukan apa-apa saja dekat office tu. Tapi honestly, menyesal. Syara menyesal sebab apa? Selama 1 tahun 8 bulan tu, tak ada grow dalam my career. Sampailah ke tahap Syara burn out. Sebab
bila ada intern yang kerja sekali dalam office, Syara terpaksa cram myself depan komputer. Syara dah tak boleh berjalan-jalan lagi. Syara kena pura-pura busy, kena macam muka berkerut tengah busy buat kerja ni, padahal dalam kepala otak aku dah ke mana-mana. Sebabkan itu, Syara burn out, doing the same thing and doing no work. Bukan doing no work, pretending that I'm working padahal tak ada kerja pun, and no improvement dalam dunia pekerjaan Syara. Disebabkan itu ya tuan-tuan dan puan-puan, cikebum-cikebum sekalian yang mendengar saya punya YouTube ini, saya punya voice over, saya decide untuk berhenti kerja. Sebab satu, datang kerja tapi tak ada kerja. Bukan sebulan dua tau korang benda ni berlaku, dah lebih, okay taklah setahun, tapi like almost setahun benda ni berlaku. Second, burn out. Burn out ni affect my own personal life, bukan work life je affect, tapi my personal life juga. Syara dah hilang interest dekat banyak gila benda. Salah satunya adalah buat video, upload video dekat YouTube. I have no interest at all. Kadang-kadang kelakar juga tau bila fikir yang kita ni burn out sebab tak ada kerja. Selalunya Syara dengar orang burn out sebabkan terlalu banyak sangat kerja yang diorang buat, tapi kes aku ni lain. Kes aku ni, aku burn out sebab tak ada kerja. Then minggu lepas Syara dah hantar surat resign ke my boss. I feel so happy. Rasa macam, korang tahu tak, satu perasaan yang korang baru keluar daripada dunia yang gelap, daripada lumpuh-lumpuh hitam kehidupan tu tahu, lepas tu masuk ke pintu yang lebih cerah. And disebabkan itu, I'm slowly getting my sparks back. Let me tell you guys, lepas je Syara hantar surat resign tu, terus rasa bersemangat balik nak menjalani kehidupan saya. Dah tak ada rasa lesu-lesu badan, tak rasa macam mayat hidup. Memang rasa macam ada sinar harapan baru yang ada di hujung kehidupan saya tu, yang lebih cerah menanti saya. Like a new positive energy yang selama ni saya tunggu-tunggukan, yang saya nanti-nantikan. Akhirnya saya dapat kembali menjadi diri saya. Walaupun dalam video ni muka saya macam tempe yang belum dimasak, tapi ini antara contohnya lah. Ini kalau korang tengok ni, ini video sebelum saya hantar surat resign. Selepas hantar, saya dah dapat my sparks back. Saya dah boleh senyum dengan happynya. Nah gitu. And if ada di antara korang yang tengah dengar ni rasa burn out juga sebabkan kerja, and korang rasa ada dekat dunia yang gelap macam saya rasa macam dah tak ada harapan, don't give up. It's gonna be like a long journey untuk korang keluar dari situasi tu. Always percaya yang semua ujian yang kita rasa sekarang ni sementara je. You will find your way out, and nikmatilah kehidupan yang kita ada sekarang ni sebaik yang mungkin. Buatlah aktiviti yang boleh distract korang time weekend. Kurangkan scrolling social media and enjoy every moment dalam kehidupan yang sebenar. Sometimes burn out ubatnya adalah berehat dari dunia online and mula hargai hidup yang sedang berlaku dekat depan mata korang. Happy camper. Yes. And hopefully dengan cara ini kita dapat bersyukur and count our blessing dengan nikmat yang ada walaupun sekecil-kecilnya, and find solution untuk keluar daripada masalah tersebut. Okay guys, ChatGPT sungguh saya punya skrip tadi itu ya. Tapi tak apa, walaupun bunyinya macam ada unsur-unsur ChatGPT yang berlaku di situ, tetapi hopefully korang boleh jumpalah any solution yang buatkan korang keluar daripada masalah kehidupan. Anything. Apa anything ni? Apa yang anything Syara? Okay, tu je lah korang. Okay, I'll see you guys on the next video. Jangan lupa like, comment, share and subscribe. Thank you sebab tengok video saya, and I'll see you guys on my next video. Bye bye korang.